Hai guys, hari ni kita ada sebiji kereta Peugeot 308 nak buat pemasangan Android player. So sekarang ni kita punya technician tengah test semua function yang asal sebelum buat pemasangan lah. Alright, so kita pergi next step. Okay, untuk Peugeot 308 ni pemasangan dia memerlukan CAN bus lah, alat elektronik CAN bus untuk bagi jalan sistem asal balik. So sekarang ni Pomen tengah buat pemasangan. Okay guys, kita sambung ke next step. Sekarang ni kita akan tengoklah cara pemasangannya bagaimana. Alright, ciao. Okay guys, pemasangan telah pun selesai. Inilah rupanya bila dah siap pasang. So complete set lah, siap casing. So semua jalan seperti biasa. Sekarang kita nak review pasal barang pula. Alright, kita tengok ni touching pun smooth, ada function door signal. Kita tengok ada Apple CarPlay. Yang ni adalah apps Apple CarPlay. So smooth lah. So far so good. Ada DSP lagi. Harga pun berpatutan untuk package untuk nak pasang player ni. Kalau spek biasa tanpa CAN bus, harga 599 je guys. Okay guys, untuk player ni kita bagi complete set lah. Siap casing, siap soket dan siap pasang. Tapi untuk spek biasa harga 599, dan untuk spek yang ada CAN bus yang ada CAN bus kena add on 200 lah. Macam kereta ni Peugeot 308 ni perlukan CAN bus untuk jalan elektronik balik. So tu saja. Alright, ciao. Jangan lupa kalau berminat nak pasang Android player, cari saya Iskandar. Thank you.